Ui, ini Akrapui kot. Akrapui. Cakap je elok sikit. Akrapui dia satu syarikat dengan Akrakovic. Covid. Assalamualaikum semua, kembali lagi di channel Hanef Thought. Kepada yang baru menonton channel ini, aku ada buat siri mengenai motosikal SYM ADSTG yang aku pakai ni. Jadi jangan lupa tekan button loceng dan juga subscribe untuk notification. Okay guys, seperti yang dinanti-nantikan, hari ni aku nak tukar aku punya exhaust ni. Jom kita tengok. Seperti yang dinanti-nantikan, ada ramai yang komen, "Bang, bila nak tukar exhaust? Bila nak tukar exhaust?" Kali ni aku tukar jugalah. Tapi aku akan tengok jugalah. Kalau agak-agak bingit sangat, tak boleh tahan tinggal, aku masuk balik exhaust standard ni. Sebelum tu kita unboxing dulu. So ini exhaust yang aku beli. Aku beli daripada China je. So aku tak tampal lah stiker-stiker ke apa kan. So ini adalah link pipe dia. So link pipe ni dia jual sekali. Tapi problem dia hari tu, masa aku beli, dia tak ada auto sensor untuk narrowband asal motor ni. So aku kena hantar welding dululah. Aku welding dulu narrowband ni. So yang untuk link pipe ni dah settle. Dan ini dia guys, buluh kita. So ini exhaust yang aku beli. So dia dual tip lah. Ada dua lubang kat belakang. Ini depan dia. Dan aku beli sekali ni. Ini macam ala-ala silencer lah. So kalau andai kata dia kuat sangat, aku nak try masukkan benda ni. Tengok dia ada pengurangan bunyi ke tak. Okay, jom kita pasang. Okay, untuk pasang exhaust ni sebenarnya agak rumit sikit untuk ADSTG ni. Sebab apa? Kenapa tadi aku ceritakan pasal aku punya link pipe tu? Sebab dekat exhaust standard ni, dia ada auto sensor narrowband. So kalau tengok, dia pasang narrowband ni dekat muffler standard ni. So dia ada dua narrowband. Satu yang dekat muffler, lagi satu dekat bahagian depan. Dekat manifold exhaust tu. So yang lecehnya sebab dekat sini lah, dia ada narrowband dekat sini. So kalau kau nak tukar slip on, kau kena buat sekali link pipe tu ada untuk cucuk narrowband ni. So benda pertama sekali, aku kena buka yang ni dululah untuk senangkan kerja. So aku akan buka cover ni. Untuk buka cover ni ada dua skru, satu kat sini dan satu lagi skru dia tersorok dekat dalam ni. Okay, jom kita buka dulu. Okay, untuk yang nut kat sini dia pakai nut 10. Kita buka dulu yang ni. Lepas tu Allen key kat sini dia pakai Allen key size 3. Kecil je macam skru. Okey, lepas buka dua skru tu, bahagian cover ni tolak ke belakang. Kita tarik ke belakang. So, dia akan terbuka lah, dia punya slot dia. So terkeluarlah korang punya ni. Okey, bila dah buka cover ni, so boleh nampak wire untuk auto sensor narrowband ni. Problem dia punya wire ni, aku tak jumpa dia punya punca soket dia. Mungkin kena buka cover ni. Nak buka cover ni, dia kena buka sekali kompartmen bawah seat ni. Agak leceh lah, banyak benda sini pun nak kena buka. Barulah aku boleh jumpa dia punya soket. Patutnya buka soket tu lagi bagus, sebab tak nak wire tu dia terpintal. So bila dia terpintal tu takut dia akan kacau dia punya wire. Sebab wire auto sensor ni agak sensitif. Tu yang selalu siapa tukar exhaust dia akan naik error tu. So aku cuba untuk tak buka. Kita tengoklah. Sebab kat sini pun tengok dia punya narrowband ni dalam bahagian dalam. So aku tak tahu macam mana nak buka lagi. So apa-apa pun aku akan buka dulu exhaust ni. So dua skru kat sini dan juga yang sini. Yang tu kita kena pakai Allen key 6. Inilah dia. Bila nak buat kerja, tak tekan button record kan. So tadi, dua skru ni aku dah buka. Belakang dia ada ni Ini dia punya, ada nut kat sini. Aku pun tak tahu kenapa dia tak welding terus kat belakang ni. So dia kena pastikan jangan hilang. Kalau tak, dia longgar. So aku dah buka skru Allen key slip on bawah ni. Dan juga dua ni. Sekarang ni, kalau tengok kat sini dia ada clip untuk auto sensor ni. Aku nak try keluarkan. So cabaran dia sekarang, macam mana aku nak buka auto sensor ni. Sebab dia ke dalam. Dah ada dua orang. Oh, ini pemain terhebat. Jadi tunjuk sikit. Tul. Kita kena modi apa plug punya pembuka plug. Nak buka menatang ni apa kerja dah. Mana ni? Ni pakai apa? Itu ada special tool untuk buka Siapa nak RM50 sekali RM50. Oh, ini pergi hantar wedding benda ni. Welding kat Bangla. Sebut Tak boleh cabut. biar Biar dekat. dekat situ. Pula Biar itu. ketuk sikit.
Keluar pula. Memang lah sensor aku ni. Special tool. Special tool. Kau buat tool memang fix ni. Depan padat. Special tool. Lagi tak ngam lubang. Oh, lagi. Kau ada silencer tu, Meh? Tak payah Bayar silencer. Apa benda kau ni nak pakai silencer? Jangan bonda sangat boleh tak hidup tu tuan? Tak ada ke dalam dong. Ngam. Tu, sensor bawah. Mana skru? Asal? Tu kat tangan kau tu. Tangan. Letak satu. Ni. Ha. Ni skru. Ambil pacak dulu. Pacak dulu. Kita nak dengar. Mana net? Nak ada belakang. Nak ada special nanti dulu. Tak ada. Ada sana. Ada. Mana? Kena nak dulu. Tu. Nekan-nekan lah. Kena lah budak ni. Ini siapa yang dah rosakkan ni soket ni? Dia punya tuan dia. Aku tak sentuh pun sebab aku nanti dia bersalah kan. Aku biar tuan dia je yang buat. Dah jadi begini. Apa Tahu lah. masalah tuan dia? Stres lah, Meh. Kau call lu tengah marah tadi tu. Tak ada buka. Babi betul. Pasal aku kena. Dia tengah stres tu. Macam mana nak buka ni? T8 tak? Why tadi? Wui. Ini Akrab Pui kot. Akrab Pui. Aku cakap dia elok sikit. Akrab Pui dia satu syarikat dengan Akrab Covid. Covid. Ber. Aku ada. Betul ada. Ada suruh dia. Adalah, Meh pula. Tahan ni tu. Bergerak dua benda ni kena ada. Susah. Ingat aku dah ingat benda ni. Wajah. Kau tahu kita orang beli dua benda ni. Hilang. Ada kaki rembat. Ada juga yang rembat. Pomen ni je lah. Ingat Tak aku haji rembat biru. Oyum. Tak oyum. Ini. Aku baru tahu. Acap. Acap pun salah satu suspek kat aku acap. Aku jiran ni. Woi, aku suruh naik motor aku. Apa yang kau susah sangat nak stand motor kau ni? Aku punya motor 18 kali lagi susah. Kita dengar. Macam Off TCS. faham. Okey. Lu tak pakai pun lu tahu ah. Dia ada TCS. Apa ya? Ingat je. Tadi aku tengah dyno. Diorang dah siap pasang. Dah siap. Aku pun tak tahu. Tahu-tahu diorang dah siap pasang. Sensor semua dah masuk balik. Dah hilang lah diorang. Okay, so aku buka balik pasal aku nak pasang cover kat sini. Sebab ni nanti boleh kena kaki. Manifold ni panas kan. Aku nak pasang dia punya cover kat sini. So ini adalah dia punya bracket lah yang akan pegang. Dia akan duduk macam ni lah. Belakang ni. So dia akan terduduk kat sini. Okay, so inilah rupa dia bila dah pasang exhaust. Dia punya exhaust lagi kecil lah daripada yang standard. Kalau standard tu dia agak terkeluar sampai ke sini. So yang ni dia nampak masuk ke dalam body. Alright, so sampai sini saja video untuk kali ni. So aku dah tunjuk cara nak tukar. So korang pandai-pandai lah buat macam mana. Sampai sini saja video untuk kali ni. Seperti biasa korang tekanlah button like, share, komen. Apa kejadah semua ke bawah tu. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.